Mati enjin. Alright, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Anda bersama saya Syafiq Ramadan, saya Vlog Time. Jadi hari ni aku berada di atas Kawasaki ZX900 Standard model. Jadi jom kita dengarkan bunyi dia. Bismillah. Bunyi dia sedap mat. Oh, berat oh. Tapi seat dia lembut lah. Yang dia ada ni, dekat meter dia, dia ada orang kata apa, center of gravity. Bismillah, jom. Jadi hari ni aku berada dekat Genting, dekat area Petron. So kita nak pusing-pusing lah. Jom. Mati enjin. Kita pusing bawah sekejap lah. Ok, untuk Kawasaki ZX900 Standard ni, positioning duduk dia style naked lah. Memang sedap. Dan cuma lean angle dan apa semua aku kena biasakan lah. Sebab ni Genting, dia punya cornering dia lain macam. Bunyi dia walaupun exhaust standard tapi sedap oh. Dia ada quick shifter. Dengan panggil apa, aku lupa nama benda tu. Dia ada quick shifter dan juga auto beeper. Ataupun downshift punya ni lah. Auto downshift. Kau tak payah tarik clutch. Berat kat motor ni. Mungkin mula-mula lah. Ok, ni lane angle dia. So dekat meter tu dia tunjuk lah body positioning dia ke mana. Memang bukan tempat dia untuk buat laju. Ni kau nak belajar untuk balancing, cara lean angle apa semua boleh. Nak rasa laju, bukan ini tempatnya ya. Tapi aku rasa macam nak tarik lagi. Aku rasa macam nak tarik lagi motor ni. Ya, apa orang kata, eager lah. Rasa macam sedap motor ni, nak tekan tarik lagi ni. Kau punya tangan kau kena kuat lah. Kalau tak kuat memang habis. Motor ni ada quick shifter, tapi aku tak biasa dengan quick shifter dia. Tangan aku still dekat clutch sebab dah biasa motor ada clutch. Ok, kita turun. Bawa brake pad, clutch plate, clutch plate. So kena biasakan lah main quick shifter dia, apa semua. So tak perlu tarik banyak pun untuk naik gear. Tapi tank dia sedap lah, boleh kepit. So nice motor ni. Side mirror dia ok lah. Aku cuma kena adjust lah sebab aku pinjam kan. Jadi aku tak payah adjust lah, malah aku nak usik. Tapi aku boleh je nampak. Seat dia lembut, sumpah lembut. Dia style duduk dia macam ala-ala sport. Sebab dia tak terlalu orang kata apa, santai. Dia macam rasa macam kaki kau ke belakang tau. Macam sport punya style. Jauh gak aku turun ni. So aku rasa cukup ya. Aku test ni. Nanti sampai depan kita settle lah. Sekejap aku cari a good point to outro. Ok, untuk dia punya clutch, dia clutch pendek. Boleh ke atas tak? Boleh. Ke atas. Yes.
Let's go. That's nice. Baru aku rasa sebab dia naik kan. Kalau dia turun je aku tak boleh buat laju. Engine braking dia sedap, auto blipper dia sedap, quick shifter dia pun best. Brake depan okey, brake belakang okey lah. Aku tak rasa sangat dia punya feel dia, tapi okey, dia boleh adapt. Dia tak, okey, brake ni sebenarnya bukan untuk memberhentikan kenderaan, dia adalah untuk memperlahankan kenderaan. Nah, dia auto blipper sampai gear 3 daripada gear 6. Dia kawal tu, dia punya engine supaya tak mati. Nice. That's good lah. Motor teknologi baru ni dia memang bagus lah. Cuma dia banyak elektronik apa semua. Ada part-part yang kau kena take care lah. Sebab motor ataupun kenderaan ni dia bukannya bila kau beli kau terus pakai sampai dia lunyai. Kau kena ada maintenance, wear and tear. Benda-benda tu lah kau kena, orang kata apa, consider. Orang ramai kata, alah motor tu berapa ribu je boleh je beli. Memang betul, motor tu boleh dibeli, tak ada masalah pun. But then kau kena ingat, dia punya lifetime dia tu, contoh lah, kalau kau beli, jarang lah motor besar ni orang beli cash. Jarang, ada tapi jarang. Okay, bila motor tu kau beli by loan, by 9 to 7 to 9 tu, kau dah kenapa dah tagih signal. Geram betul aku kereta ni. Daripada 7 ke 9 tahun kan kau ambil loan kan. So dari situ mestilah aku bayar bulan-bulan. Lepas tu kau ada maintenance, wear and tear. Jadi wear and tear ni dia ada yang orang kata apa, berkala. Ada juga dia suddenly, dia macam tiba-tiba. Contoh tayar tiba-tiba pancit, tayar tiba-tiba bocor, kadang-kadang leaking, benda-benda macam tu lah. Kalau setakat motor baru ni tak ada masalah. Sebab dalam tempoh setahun ke 2 tahun motor jarang ada problem. Biasanya jarang. Tetapi sekiranya bila dah lepas under warranty, motor pula problem, benda tu yang akan jadi masalah. Dia akan a bit issue lah. Time tu kau rasa macam, Allah, keluar duit tu, macam tu. Sebab dia maintenance dia agak besar. Ini nasihat aku lah. Sebab aku pun berfikir juga kalau aku upgrade motor macam mana. Aku punya pembelanjaan, kewangan dan sebagainya. Motor memang sedap pakai, memang sedap nak guna. Kita feel the throttle, lelaki kan. Tapi kalau kau ada kewangan yang bagus, kau ada financial atau yalah, kewangan yang stabil, that's good for you lah. Lelaki-lelaki di luar sana. Jadi aku dah dekat area ni satu mall baru, mall baru dekat area Genting Highland, antara Signature Mall. Jadi aku rasa cukup sampai di sini saja perkongsian aku bersama dengan Z900. So far it's a good bike to try, to ride and also to buy. Sebab kata aku harga dia bawah pada 50,000 sahaja. Untuk naik ni genting tak ada masalah lah. Walaupun motor ni berat, aku boleh kawal dengan sebaiknya. Sehingga kita jumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share, subscribe sekiranya korang first time datang kat YouTube channel aku. Stay tune, stay safe. Assalamualaikum. Z900 Kawasaki Genting Highland.